ni kita akan buat attempt breakdown 3 kereta kita ada sekarang masalah. Satu Myvi, satu D-Max. D-Max lama tahu, dah 12 tahun 13 tahun ni D-Max. D-Max 2.5 liter semua breakdown, ada masalah. Bateri dah kong. Dan last kali kita akan test, kita akan jump start lori tu. Lori tu pun breakdown lori yang besar tu 4.3 liter. Kita akan cuba jump start. Kita nak settlekan masalah dia lah. Jadi hari ni kita akan gunakan jumper. Jumper Jasper N1. Dia kecil aja tapi power memang power. Kalau tak percaya kita cuba sekarang apa kelebihan jumper ni. So kita akan mulakan dengan kereta Myvi. Kereta Myvi ni. So kalau kamu lihat, kita dah direct connect positif, negatif dia bateri dah kong habis. Kalau nak kepit bateri pun boleh. Tapi kita nak tunjukkan jumper ni memang power. Kita direct saja. Okey, jadi saya cuba. Senang saja, cocok sini. Tekan butang on. Tekan butang boost. Dia macam ni, maksudnya dah boleh start kereta. Tapi jumper ni saya nak tunjukkan dia ada satu function safety Okey, kita tengok masukkan sini. Misalkannya untuk kawan-kawan hawa perempuan semua, tersilap klip tersilap klip. Merah dengan hitam, positif negatif salah, tak perlu risau. Nampak dia akan keluar. Kejap. Dia akan keluar, dia tak ada, dia safety, dia tak akan rosakkan bateri ni, tak akan rosakkan jumper ni. Tengok. Dia tak perlu risau. Dan kalau tertouching pun tak ada masalah. Dia tak ada spark. Faham tak? Okey, so sekarang kita nak buat live demo. Kita terus kepit. Sepatutnya hitam lah ni, direct hitam negatif, merah positif. So kita buat balik semua. Dia sudah on. Ini kita tekan butang boost. Kalau dia korek tu, korek lah, boleh start. Kalau dia keluar merah ni, maksudnya dah salah pasang. Faham tak? Ataupun tersentuh. Jadi kita boleh cuba jump start. Kejap okey, boleh start tak? Okey, kita cuba jump start sekarang. Start. Oh, power lah. Sekali saja terus jump start. Ni Myvi lama, dah 20 tahun ni Myvi. Sekali start, cuba off. Okey, start balik sekali lagi. Kita buat direct direct, tak pakai bateri. Okey, cuba off balik. Okey, sekarang kita gerak ke D-Max lama. Enjin diesel Enjin diesel. Kita gerak ke sini. Ni kereta lama ni. Sama juga cara penggunaan, senang saja. Hitam negatif, kita kepit betul-betul, pastikan kepit betul-betul. Merah positif, nampak? Pastikan kepit betul-betul lah. Kalau tak kepit betul, dia tak boleh start. Kamu perhatikan bateri asalnya besar, tapi dah kong habis, dah mati sebab dah dekat sebulan tak start Sama juga kita tekan. Ada lampu hijau, lampu biru ni semua menyala. Lepas tu pastikan tekan butang boost. Kalau hijau tu maksudnya boleh start dah. Okey, kita tunggu. Tengok boleh start ke tak boleh start Lam dah ready. Okey, tunggu kejap. Okey, dia dah 10 saat dah ready, kita start. Oh, power tak? Nampak? D-Max lama D-Max lama. Okey, lagi sekali. Okey, tengok kereta ni. Memang kereta lama, D-Max lama Kereta dah 15 tahun, enjin 2.5 liter. Tak ada masalah, direct. Tak ada masalah. Okey, cuba off. Okey, nampak tak ada masalah. Kita boleh direct jump start. Okey, sekarang kita pergi bawa jumper ni, nampak, tengok. Kita cuba start lori 4.3 liter Lori kecil lah, bukan lori trailer Lori kecil, boleh start. Kita tengok boleh tak boleh start. Okey, kita lihat. Okey, tengok jumper yang sama. Kita gunakan jumper yang sama. Tengok, ini lori besar. Cuba tengok, ambil gambar video sikit. Lori ni besar sikit. Ni lori Mitsubishi Canter 4.3 liter 4.3 liter. Besar Ini pun dah kong, dah breakdown. Okey, sama juga kita direct ke bateri. Tak payah bateri lah, terus direct ke kabel. Merah. Dan ni hitam negatif. Merah ni saya kena pastikan dia klik betul-betul lah. Kalau tak boleh klik betul-betul, dia tak boleh jump start. Faham tak? Kadang-kadang dia tak klik betul. Okey. Sama juga on. Tekan butang boost. Correct. Lepas tu kena tunggu 10 saat biar dia tergantung ni tak apa Okey, tengok kita buat direct kau. Tak pakai bateri Direct ke, nampak? Direct. Nampak? Tengok fokus ni. Kita
Kita tak ada pakai bateri, pakai power bank ni saja. Okey, Ilham ready? Okey, cuba start. Oh, power tak power? Okey. Dah. Nampak? Power bank ni kecil je. Okey, off. Power bank ni kecil, nampak? Dapat start. Serupa kecil tapi dapat start lori. 4.3 liter diesel tau, bukan petrol. Diesel dia pakai power lagi banyak. Bateri asal dia sangat besar. So kita cuba set sekali lagi. On boost. Okey, kita tunggu 10 saat. Dia kena standby dulu, ada bunyi tik, kita boleh start. Ilham ready tak? Okey. Okey, start. Okey, nampak power. Okey. Okey, off. Okey, lihat jumper ni hanya 310 gram macam power bank biasa saja. Ada LED, ada ni semua. Boleh masuk dalam poket. Tengok. Masuk dalam poket. Okey. Jadi jumper ni boleh beli dekat kita punya bengkel Nano Energy. Bengkel Nano Energy dekat sana. Okey. Tangan. Okey, siapa berminat, kamu boleh beli order jumper ni dekat bengkel Nano Energy Dia HQ. Nampak? Ingat, bengkel Nano Energy. Siapa berminat boleh PM. Bentuk kecil je, berat 310 gram.